Kenapa kita susah sangat nak simpan duit tapi boleh berjaya dengan simpanan emas? Kenapa duit tunai simpanan kita cepat habis tapi simpanan emas kita pula cepat bertambah? Duit tunai memang dicipta untuk dijadikan sebagai medium transaksi jual beli harian kita. Duit tunai terlalu mudah disentuh dan dihabiskan begitu saja mengkayakan orang lain. Akan tetapi, simpanan emas pula cepat bertambah dan kita sangat-sangat sayang dengan emas kita dan tidak semudah-mudahnya kita menggunakan emas kita tanpa tujuan tertentu. Kalau nak duit tunai kita berhenti daripada bocor, mula tukarkan sebahagian daripada simpanan duit tunai kita kepada bentuk emas. Hafizul nak guide bagaimana kita boleh menabung gram emas secara berdikit-dikit di akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Gap Public Gold. Hafizul bimbing sebaiknya.